Selamat tengah hari ya tuan-tuan. Hari ni saya tolong buat satu, orang panggil apa, cakuk susu apa. Ni dia montong tuan-tuan ni ha. Dia member kat kampung. Ni kita buat letak polybag. Lepas tu ambil pucuk pokok motor ni lah. Ya, ujung tu kita pelukar. Lepas tu cari anak penanti lah, anak penanti. Lepas tu cantum kat situ, takut kat situ. Lepas tu letak kayu lah satu. Semoleknya kena buat alas. Lepas tu polybag tu kena ikat tergantung lah. Jadi macam ni. Kalau mari angin pun dia tak apa, tak patah. Ni tu dia buat simple-simple je lah. Montong batang emas. Tapi teknik ni lama lah sikit tu mungkin 2 bulan ke atas lah biasanya. Kita akan potong tu pun kita kena hak ni dulu lah. Potong berperikat. Ni daripada ni. Dah ni kita potong berperikat. Ni. Yang mana ada kat tepi rumah boleh buat lah macam ni. Free masa. Ni montong. Okey, ni pokok dia dah lebih kurang tinggi tiap api. Okey. Alright.